Roh ni tuan-tuan, sejak daripada hari pertama dia diciptakan oleh Allah, dulu di alam roh, dan dia akan kekal roh sampai kiamat selama-lamanya. Dia tak pernah mati. Hari pertama roh diciptakan, begitulah dia. Kemudian Allah Ta'ala ambil roh tadi, masuk dalam rahim, maka dihidup dalam rahim. Daripada rahim Allah keluarkan roh itu, dia keluar sebagai bayi. Dalam tubuh bayi itu ada roh. Satu hari roh itu akan ditarik keluar. Bukan dia mati dan rosak, dia tidak musnah. Roh itu tidak musnah. Ini hakikat, antara hakikat yang kita boleh bincang, kita boleh renung. Tuan-tuan tadabbur, tuan-tuan cerita dekat adik-beradik, saudara mara kita, cerita roh dia takkan mati dan dia tidak akan rosak. Walaupun ketika kiamat, walaupun ketika kiamat roh tak rosak, dia hanya duduk di satu tempat, dia tidak rosak. Yang rosak ini tubuh ini rosak. Tubuh badan saya dan kita semua akan rosak. Adapun roh dia kekal. Ajaib Ketika mana mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hakikat roh, roh ni apa? Macam mana roh ni? Kenapa kadang-kadang roh boleh masuk ke dalam satu alam daripada kehidupan kita yang belum berlaku, tapi roh boleh pergi. Roh boleh pergi ke satu alam, satu part daripada kehidupan kita yang akan berlaku lepas 18 tahun. Roh dah pergi dah ke alam tu. Ke mana roh tu pergi? Dalam mimpi kan? Qulir ruhu min amri rabbi. Maka Allah jawab, wahai Muhammad, bagi tahu hakikat roh, rahsia roh ini adalah urusan Tuhanku. Allah perintahkan Nabi Muhammad bagi tahu kat orang yang bertanya pada zaman itu tentang hakikat roh ni apa. Tiada manusia dan tiada ketua ulama yang boleh menjawab soalan ini, iaitulah apa itu hakikat roh.